Salam sejahtera, malam ni malam Sabtu. Hari ni 6 hari bulan, hari Jumaat. Kemungkinan besar pada pukul 12 tengah malam nanti kita akan dapat, selalunya saya akan menerima credit bag Credit bag ni dia dalam bentuk tas. Kita kena layan dia dalam selama 1 jam. Kita kena membeli barang-barang berdasarkan offer yang credit bag bagi. Biasanya lebih kurang kalau kita beli 100, temu akan pulangkan semula dalam RM90. Okey. Baik, kita tengok akaun saya dekat home bawah ni, bahagian home ni bawah. Kita ada bahagian kategori, kita ada bahagian kad. Ini apa yang kita letak dalam basket kita lah, ataupun dalam bakul kita tu. Baik, kita tengok pada bahagian bawah home kategori, bawah sekali home kategori U. Kita klik pada U. Okey, dekat U ni akaun kita. Dan kita ada your order. Kita dah ada apa yang mesej yang dah masuk dan apa saja review yang kita buat dalam masa kita membeli barangan, item-item dekat temu ni. Okey. Apa yang saya nak cerita hari ni adalah yang paling menarik kenapa kita mesti guna temu ni, iaitu credit bag. Okey, dalam pukul 12 nanti kita akan tengok adakah malam ni ada credit bag ataupun tidak. Tapi sebelum tu, mari kita tengok baki credit bag yang saya ada. Di bawah nama saya tu, bawah Azmi Mimazah tu, ada tulis tu credit. Cuba klik kat situ. Credit balance yang saya ada dalam credit bag saya adalah RM87.97. Jadi kita boleh guna duit ni dalam pembelian-pembelian kita yang berikutnya. Kalau nak lagi menariknya, kita dah dapat credit bag ni lah, kita shopping ikut suka. Kita tunggulah credit bag lagi yang biasanya dia akan diberikan kita seminggu 2 kali kalau tak salah saya lah. Okey, nanti kita tengok dalam pukul 12 nanti berapa lagi jumlah yang temu akan offer saya. Alright, kejap lagi kita sambung part 2.